Hai, Assalamualaikum. Okey, lah ni Nabila ada di Kota Seribung deh. Okey, ada di Kota Seribung. Ini unit untuk 2 tingkat. Kita masih ada beberapa unit available sini lah. Jadi Nabila nak bawa you all tengok raw tour dulu deh. Okey, kawasan posh. Kita menggunakan multi folding punya pintu pagar. Jadi akan jimat space lah. Dan ni kawasan posh kita. Boleh muat dalam 2 kereta. Dan kita ada sliding door dan juga kita ada pintu. Best partnya bila ada sliding door gini ni. So kalau kita nak buat gathering, kita buka ni kita akan lebih space area untuk gathering ke. Okay, ini adalah kawasan ruang tamu. Okay, apa hak kita tengok dalam video ni, inilah yang kita akan nampak, kita akan dapat dalam kita punya unit nanti. Maksudnya kita beli, kita akan dapat gini. Exactly seperti ini. Okay, dah ada tabletop siap. Ni pintu dapur ke belakang. Lebih kurang sini dalam, saya rasa lebih kurang berapa kaki 5 kaki, 5 ke 8 kaki lah lebih kurang. Ni kawasan kita punya laundry area lah. Okey, dan tingkat bawah kita ada lagi satu bilik. Siap dengan bilik air dah dah. Kita ada siap dengan bilik air. Dah complete tiles. Dan hak Nabila suka sebenarnya kita punya layout bawah ni boleh bayar tak? Kita boleh fully utilize lagi bawah ni. Kita boleh gunakan tempat ni ruang ni untuk buat macam kabinet untuk buku ke. So kita ada extra space lah walaupun di bawah tangga. Okey, naik ke tingkat atas. Spek tangga ni pun kita akan dapat sama seperti dalam video yang Nabila tunjuk ni dah. Ini memang adalah condition yang kita akan dapat. Siap dengan tiles. Dalam bilik kita dah ada ready dengan SPC flooring. Dan dekat dalam tandah pun memang full tiles dah sampai atas. Yang ni kita sharing bathroom dah. Okay, ni adalah master bedroom. Lengkap dengan SPC flooring dah dah. Okay, bilik air. Kita ada glass door punya shower. Dan dia punya tingkap sangat luas. So ni dia memberi ilusi besar lah. Memberi ilusi besar dan juga ventilation yang besar. Ventilation yang banyak lah. Ni sebenarnya ada lagi ni platform sekiranya kita nak sambung lagi ke. Kalau kita nak sambung lagi sebenarnya boleh. Okey, so kalau nak mari tengok rumah ni, boleh kontak saya Nabila. Okey, untuk viewing nanti boleh kontak saya Nabila. Kita akan daftarkan untuk viewing lah. Dan Nabila akan tunjuk interior dalam ni. Okey, bye.